wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, wabil khusus hadirin wal hadirat hafizakumullah, InsyaAllah kita teruskan pengajian kita kitab Qawaid Tasawuf karangan Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi. Sebelum kita mula kaedah 9 ke kaedah 10? Macam kaedah 10 je ni, 9 tengah-tengah atau macam mana? Dah habis 9. So 10 lah sekarang. Okey, hadza huwa sahih, itu baru betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Qa'idatun 'ashiratun, qaedah yang ke-10, principle number 10. La yalzamu min ikhtilafil masaliki ikhtilaful maqsid, bal qad yakunu muttahidan ma'a ikhtilafi masalikihi kal ibadati waz zahadati wal ma'rifati masaliku li qurbil haqqi ala sabilil karamah wa kulluha mutadakhilatun. Jadi because of a difference of ways means the way towards Allah SWT, there's so many. There's so many. In Tasawuf itself, there is at least 40 ways. 41 ways. 41 ways means 41 tariqah. Naqshbandiyah is only one. Qadiriyah is only one. Shadhiliyah is another one. Malamat what they call it? Chistiyah. Rifa'iyah. Banyak. Many. 41 ways. Dalam ilmu tarikat tu ada 41 tarikat mu'tabarah. Jatman ni Jam'iyah Ahli Tariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama. Maulana selalu invited Jatman program. Jatman itself said that there is 41 Turuq Sufiyah, and there is another 3 edition other than Turuq Sufiyah, which is the Tariqatul Ta'lim wa Ta'allum, mengajar dan belajar. Tariqah Imam Ash-Shafi'i, the legacy of knowledge, para ulama. Tariqatul Hifdzil Qur'ani wa Hifdzil Ahadis, tariqah melalui jalur hafal Al-Quran, the one who memorizes the Quran, to preserve the Quran, the qira'at is also the path towards Allah. The hadis people also the path towards Allah. Bukan orang kata saya ahli hadis, hafal hadis, tidak. Bukan tu. Ini yang betul-betul hafal hadis untuk jaga hadis. Tariqatul qira'atil ahzabi was salawati war riyadat. Jadi ada tariqah khusus, amalan dia adalah baca dalil khairat, salawat, zikir, hizib, ahzab. Itu pun salah satu tariqah. Dan riyadat, banyak berpuasa dan lainnya, pun salah satu tariqah. Jadi total ada berapa? 44 menurut Jatman. Ni dia boleh bagi 44. Ya. La yalzamu bi ikhtilafil masal ikhtilaful maqsid. Because of difference of ways, it does not follow that their goals are different. Means their goal is the same. Tak semestinya banyak jalur, their goals is different. No, their goal is the same. The goal may be one with different ways leading to it. Nah, ini hadir wal hadirat. Sebab itu adab yang betul, kita tak gaduh dengan tarikat yang lain. Ni tarikat Qadiriyah, anak Naqsyabandiyah, anak boleh duduk dekat Zawiyah Qadiriyah. Bukanlah anak ambil tarikat Qadiriyah, tak. Saya Naqsyabandiyah.
Iktiraf nak iktiraf Qadiriyah. Tapi ilmu kita berkongsi. Cuma cara wirid bezalah. Of course I have to do the wirid of the Naqsyabandi. You guys do the wirid of the Qadiris. Sama juga Syadziliyah. Tariqah Syadziliyah, Ba'alawiyah. Orang yang keturunan Said di Malaysia yang melalui jalur Husaini ni, Ba'alawi ni nama dia Tariqat Ba'alawiyah. Diorang ada tariqah dalam sendiri. Jadi cerita dia ada keturunan Nabi bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dia ni daripada Baghdad, daripada Iraq, berpindah pergi ke Yaman. Pergi ke dekatnya Tarim lah, sebelum dekat. Saya tak ingat nama tempat, Sayyun ke apa tak. Tapi tak jauh lah daripada Tarim. Pindah ke Yaman. So Ahmad bin Isa pindah ke situ. Dia ada anak, salah satu anak Jadid, ada anak dia Basri ke Basir, saya tak ingat. Basri. Salah satu dia, anak dia bernama Abdullah. Dia ada Muhammad, ada Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dia digelar Ubaidullah. Dipanggil Ubaidullah kerana taskhir, tawaddu, Ubaidullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini hadir walhamdulillah. So nanti dia ada anak, tak tahu nombor berapa tu, dia ada anak atau cucu yang nama dia Alawi. Ada anak yang nama dia Alawi, Ba'alawi. Mereka ini Abu Alawi. Inilah Ba'alawi. Nanti ada keturunan, ada anak yang bernama Sahibul Mirbad. Yang pertama pindah pergi ke Oman. Sahibul Mirbad. Maqam dia ada dekat Oman sampai hari ini. Lalu dia ada anak Muhammad Faqih Muqaddam. Ini yang alim. Jadi tak semua keturunan Nabi ni alim, itu betul kan? Macam tadi, kenapa dia tak disebut dalam kitab sejarah? Dia bukannya tokoh yang mesti disebut kitab sejarah. So ada macam kita kat Malaysia ni lah. People does not know my great grandfather because he's not a great grand scholar, tak masuk dalam buku sejarah. What to do? That is his fate, correct? Tak semesti semua orang kena masuk dalam buku sejarah. Tapi Muhammad Faqih Muqaddam ni alim. Dia, catatan nama dia masuk dalam buku sejarah. Cerita dia ingin mengambil jalan tasawuf daripada Abu Madian Al-Khawf. Abu Madian Al-Khawf ni siapa? Wali kutub kan. Abu Madian Al-Khawf ni murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Pergi ke barat mengaji di bawah Ibnu Hirzihim. Dua murid. Jadi Ibnu Hirzihim ini murid kepada murid kepada Ibnu Al-Arabi Al-Ma'afiri, murid kepada Imam Al-Ghazali. So dia belajar dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dia belajar dari Ibnu Hirzihim. Nama dia Abu Madian Al-Khawf. Abu Madian Al-Khawf bagi khirqah kepada Muhammad Faqih Muqaddam. Melalui utusan Muhammad Faqih Muqaddam, maka dialah yang mengasaskan tariqah Ba'alawiyah. Yang sebenarnya tariqah dia bukan untuk orang lain, untuk keluarga dia lah, keturunan dia. Dia ada Amu Faqih Muqaddam pun ada. Dia ada pakcik dia. Lalu turunlah dari mereka Sahibul Mirbad dan lain sebagainya, turunlah keluarga klan Jamalulain, Al-Aidid, As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidarus bin Yahya,
Kan? Al-Habashi. Oh, banyak. Syaiban. Apa? Ada macam-macam. Ada banyak. Dia ada jalur-jalur. Dia sebutlah list dia tu ada. Dia orang ada family tree panjang besar tu dia tu ada. Dia orang simpan benda tu ada, bukan tak ada. Semua tu sampai pada hari ini bersambung sesuai dengan family lah. Yang kat India lah, yang kat Malaysia lah, yang kat Indonesia lah. Ada yang tak peduli, hilang lah. Ada yang datang sebelum wujudnya Rabitah Alawiyah di Indonesia. Jamalullah yang ada dekat Perak tu sebelum datangnya Rabitah Alawiyah di Indonesia. Ini dah ada dekat Perak. Habib Hassan Al-Atas dia sebut dia buat buku khusus, dia iktiraf. Dan itu satu Jamalullah. Contoh dia. Sebab itu jangan batalkan nasab Alawi. Kalau batalkan nasab Alawi, habis tu. Ulama besar semua batalkan. Ini yang perangai kat Indonesia kita tak terima. Jangan bawa bahasa Malaysia. Dan tiba-tiba TikTok dia tu diambil, digunakan untuk halang Habib Omar nak dakwah kat Malaysia. Dengar tu memang geram saya. Ulama besar macam tu, betul ke itu nasab Rasul? Boleh tanya. Tembak ni kan. Raja Perlis itu Jamalullah Alawi. Nak suruh kena tas DNA dulu. Suruh Raja Perlis tas. Berani kau? Tak berani. Cakap banyak. Ini dia Hadir Abidakullah. Ini fakta. Tak hormat nasab orang. Hadir Abidakullah. Jadi itu salah satu jalur Ba'alawi. Abu Madian Al-Ghud ada murid Ibnu Zayyad. Ibnu Zayyad ada murid Maulana Abdul Salam bin Mashish. Ada murid Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Tariqah Syadziliyah. Right? Tariqah Syadziliyah. Ini. Jadi bila orang kata Ba'alawi itu Syadzili, tak betul. Ba'alawi itu dia dah ambil daripada Abu Madian Al-Ghud. Kalau ada kaitan dengan Qadiriyah mungkin betul. Sebab memang Abu Madian Al-Ghud mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hello. Sebab itu Ba'alawi memang dalam tawassul dia ada. Ila Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu ada. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini macam Ba'alawi juga. Diorang ni para wali yang tariqah dia daripada keturunan Rasulullah SAW. Kerana Syekh Abdul Qadir Jailani dia melalui dua bapa dan mak. Hasanain, Hasan dan Husain. Kalau Syadziliyah banyak melalui Hasan saja. Ba'alawi Husaini saja. So itu. Ni yang dia kata ada banyak different ways leading to it. Thus religious observance, asceticism, zuhud, ibadah, zahadah, and gnosis. Gnosis ni berarti ma'rifah, ilmu, knowledge, are ways leading to nearness with God through spiritual grace. Dia adalah jalan untuk tujuan ala sabilil karamah. The three are intertwined with one another. Semua ni adalah saling masuk, tak bercanggah. Berarti dalam ilmu tasawuf dia tiga benda ni. Ilmu tarekat tak boleh tinggal tiga benda ni. Ibadah, zuhud dan ma'rifah. Ilmu kena. Sebab itu kita tolak orang nak bertasawuf, bertarekat tak ada ilmu, kita tolak. Maksud dia tak ada ilmu tu bukan tak ada ilmu, tak nak ilmu. Anggap jalan tasawuf ni tak perlu kepada ilmu. Tak, perlu kepada ilmu.
Kenapa perlu kepada ilmu? Macam mana kita nak jalan dalam beribadah kalau tak tahu ilmu? Macam mana kita nak berzuhud kalau kita tak tahu ilmu? Tapi kita tak boleh tolak bahawa memang dalam ilmu tasawuf, ilmu tariqah, menurunkan baiat mursyid itu adalah hak eksklusif guru mursyid. So bila dia turunkan, kadang-kadang diturunkan kepada anak dia. Belum tentu semua anak dia itu adalah orang yang alim. Kerana ni anak. Contohlah, anak aku tak ada yang alim, aku nak bagi kat murid aku. Kalau kau bagi kat murid aku, isteri dia kata, if you give to your student zawiyah ni macam mana? Ni supposed to be family. Itu student bukan family. Akhirnya diturunkanlah juga ke anak dia. Kalau anak dia tak alim, rugilah habis. Tapi kalau anak dia alim, anak dia belajar dekat Mahfaz Islami, dekat Universiti Al-Azhar, dekat Qarawin, at least kelulusan agama, mengaji ilmu, then lainlah, that different case. Tak apa. Imam Subki, bapa alim, anak alim. Ni Diri wal hadra abidakumullah. Kadang-kadang turun kepada anak saudara, tak apa. Kadang turun kepada macam-macam. Tapi susah kadang kalau turun orang yang bukan latar belakang pengajian Islam. Kalau setakat celup kejap-kejap, tak boleh lah. Ni kena betul-betul ngaji. Doktor perubatan jadi mursyid tariqah, tak betul. Dia cakap pun kadang tak nampak nur. Jadi tariqah ni jadi, nak masuk syurga aku ambil tariqah. You want jannah, take my tariqah. Wah. Orang pun ingat ambil tariqah masuk syurga lah. Tak boleh begitu juga kan. Alhamdulillah. So ini tu dia kata kat sini, ya ini dia kena ada 3: ibadah, zuhud dan ma'rifah, knowledge. Fala budda lil 'arifi min ibadatin wa illa fala ibrata bi ma'rifatiha id lam ya'bud ma'rufahu. Ni important. The Gnostic must therefore observe religious rituals. For if he does not worship the object of his devotion, his knowledge is of no consequence. Means orang yang ada ilmu fiqh kenalah beribadah. Orang yang ada ilmu kenalah dibuktikan dengan ibadah. What's the point of have knowledge and you do not pray? You do not do ibadah. There's no point of having that knowledge. Idlam ya'bud ma'rufahu. Sebab apa? Because dia tak worship his God. The one that why he have to pray to. Tak boleh lah. Ni nama dia al-alim la yuntafa'u bil. Orang yang alim yang tidak manfaat ilmu, dia tak boleh neraka jahanam. Orang yang arif kena amal, kena ibadah. Imam Ahmad Zarruq bagi tahu kita, wala budda lahum min zahadatin wa illa fala haqiqata indahu illam yu'rid amman siwahu. His observant of religious ritual must be accompanied by asceticism, zuhud. For if he has not turned away from what is not he, Allah, then there is no spiritual substance in him. Macam mana dia nak dapat, dia ada ilmu, dia solat, tapi dia tak ada sifat zuhud, tak ada nak ada bersihkan hati zuhud. So dia tak ada. What's the point? The hakikat tu tak ada. Kan? Kita buat ni sebab apa? We know we are nothing. So that is the hakikat of something, of everything.
Ini yang diriwayatkan Hadrat. Wala budda lil 'abidi minhuma illa ibadata illa bi ma'rifatin wala faragha lil ibadati illa bi zuhdin. He who observe the ritual must partake of both asceticism and gnosis, if there can be no religious observance without knowledge. Macam mana orang yang ibadah nak tak nak dia kena ada ilmu, dia kena ada zuhud. Kenapa? Kerana tak mungkin dia dapat ibadah kecuali dengan ilmu. Dia nak ibadah tapi dia tak ada ilmu. Macam orang solat tak wudu, sah tak sah. Kau jungging balik lah, pupak, berpeluh, sujud beratus kali, berapa ratus rakaat dia solat, tak sah, tak wudu. Tapi sekarang saya pernah pergi terminal bas, nak solat. Saya tahu kiblat tu ke sini. Saya dah tahu sebab saya dah biasa. Saya biasa solat kat situ. So sekali ada orang Indonesia ni, dia pergi solat, dia pandang sini. Saya masuk-masuk, saya kata, Pak, kiblatnya situ, tu tandanya. Nampaklah kecil kat atas. Dia tengok, dia tahu dia tak salah, tapi dia dah habis solat. Tu apa dia kata? Allah hanya lihat amal kita dalam hati. Yang penting ikhlas. Salam nak cakap macam mana? Saya senyum je lah. Secara fiqah, contohnya kamu datang-datang, kamu solat pandang sana. Contoh dia, kiblat pandang sini. Lepas tu dah habis solat baru tahu kiblat sini. Waktu masih ada, kena solat, betulkan kiblat dia. Sebab masih cukup waktu untuk solat. Betul. Saya pernah lah solat kiblat macam ni. Saya tengok, saya nampak kiblat macam ni. Kita tengok di sini kan, kita ingat macam ni. So saya solat. Cuma saya solat macam ni sikit. Sebab tengok macam ni kan. So kita ingat macam ni lah. Tengok dia tepi kan. Okey, betul. Dah habis solat tu pergi kat bawah tu tengah nak tak lain sikit lah, beza sikit. Tapi saya ada ilmu falak. Dalam ilmu falak memang dibenarkan berapa derajat. So saya tak ulang lah. Saya kata, tak apa, ni masmuh. Kadar yang dibenarkan dalam ilmu falak. Itu dalam saya, itu namanya dengan ilmu lain. Tapi yang ni dah memang totally different. Tak betul. Sebab itu tak boleh, kena ada ilmu. Dalam ilmu tarikat kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Zikir, tazkiyatun nafs. Saya tak boleh terima orang, kita masuk tarikat ni, we don't have to have knowledge all this syariat, all this book. Our knowledge is more higher. We follow Shaykh. Our Shaykh is more know than us, more knowledgeable than us. So we don't have to all this knowledge. That is wrong. Who said that? Your Shaykh would love if his, people, his students have knowledge. Orang alim, suka. So seek knowledge, ambil. Lepas tu dengan guru dah tak boleh. Kalau dah dengan guru, kita tak boleh ada guru lain macam mana? Itu dalam guru tarikat, nak amal tarikat memanglah. Kamu dah baiat dengan satu syekh, amalan ini zikir dia, tiap hari ini dia punya zikir tasawuf dia tu, kita ikut tu. Tapi kalau bab fiqah ngaji dengan tu, tak apa beza. Kalau bab akidah ngaji dengan kat sekolah ada ustaz, tak ada masalah. Dia tak boleh nak belajar fiqah. Syekh you mazhab dia apa? Mazhab dia Hanafi. Tak boleh lah kita Syafi'i nak belajar Hanafi. Susah lah. Mungkin faham. Dia riwayat Hadrat Abdullah. So kena ada nak ilmu. Siapa kata orang tarikat tak nak ada ilmu? Nak ada ilmu. Kat Negeri Sembilan tu, enakmen tarikat tu bagi tahu seorang syekh kena pastikan di tempat pusat pengamalan tarikatnya
diadakan majlis ilmu, kena ada majlis ilmu. Hadirin wal hadirat, ini wala budda lil abidin, kena. And then dia kata, nor can there be any time set apart for religious observance except through asceticism. Means nak tak nak, macam mana boleh ada ibadah kecuali mesti ada zuhud. Koma ibadah tapi suka dunia. Means you solat sebab nak orang tengok supaya dapat duit. Boleh nampak? Adalah satu orang aku mu'allaf. Dia minta duit kat saya, sedekah. Dia ngaku saya tak pernah jumpa. Dia kata, saya waktu tu dekat UK kat mana? Dia message, kalau tak bagi dia duit, dia nak murtad. Saya kata, Allah, murahnya iman kau ni. Saya kata itu, murahnya iman kau ni. Pergilah lembaga zakat, minta bantuan. If you betul-betul orang yang if you betul-betul orang yang berhajat, yang mu'allaf, yang iman, masuk Islam, mu'allaf, tak ada duit, lembaga zakat tolong. Dia minta IC, minta kad mu'allaf dan lain-lain, settle. Dia ada masalah, dia tolong. Kat Malaysia ni tak percayalah, tak ada. Orang tak dapat makan, tak percaya. Pergi masjid semua tu ada. Dah. Semua masjid ada. Ni ada. Minyak ada. Dan scammer. Nak minta duit, nak minta sedekah dengan cara macam tu. Tak, bukan tak nak bagi, nak sedekah, tak ada masalah. Tapi nak ancam-ancam. Kalau tak bagi, saya nak murtad. Oh, berarti kau iman je tu lebih tak payahlah. Orang Islam pun orang Islam nak ada mu'allaf yang macam tu, buat apa? Kalau betul lah. Tapi it's true, it's scammer. Dan memang ada orang bisnes dia macam tu. Hidup dia adalah dengan meminta-minta. Ini bukan zuhud. Zuhud tu bukan dia tak nak berduit, dia tak nak kerja. Hati dia tak lekat dengan harta. Orang solat bukan sebab nak harta. Ni kalaulah dia betul, dia buat mu'allaf tapi kerana nak dapat duit. Kalau dapat iman tak apa. Tapi takut dia hati tak ada iman, hanya nak kad tu sahaja. Itu parah lah. Dia wal hadrat. Wa zahidu kadzalika illa zuhda illa bi ma'rifatin wa la zuhda illa bi ibadatin wa illa ada batalatan. And the same holds true for asceticism. For there can be no asceticism without knowledge, nor can there be any without religious observance, otherwise it is worthless. Zuhud pun perlu kepada ilmu. Takut tadi. Oh, saya nak zuhud. Apa zuhud? Okeylah, saya gadaikan rumah saya gadaikan semua. Semua dia gadaikan. Tak nak kerja, saya zuhud. Lepas tu meminta-minta. Itu bukan zuhud. Zuhud tu bukan mengemis. Zuhud tu bukan mengemis. Zuhud hakiki adalah orang yang hati dia tak terikat dengan harta duniawi. Bukan tak ada harta. Imam Sya'rani sebut. Abdul Wahab Sya'rani. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Ni. Jadi banyak orang salah faham. Tapi ada orang yang memang dia tak kerja sebab zuhud, sebab dia nak khidmat dia dalam tarekat dia pun tak berharap. Itu tak apa. Itu nama dia ahli suffah. Dia tak berharap digaji, dia tak berharap ada duit, dapat duit orang bagi dia. Kalau ada orang sedekah dia terima, tapi dia tak meminta. Makan pun dia asalkan boleh hidup.
Nasi tak apa, tanpa gula, tanpa garam pula, tanpa lauk, tanpa apa boleh. Dan itu zuhud sebenar. Itu ahli sufah. Yang sekarang ni apa? Kalau kita bagi beras je, dia kata nak sedekah tu bagilah ayam goreng dengan ni, dengan tu. Dah pula. Hadirin wal hadrah hafizahullah. Boleh pula macam tu. Betul. So zuhud ni kena faham. Dia kena ada ilmu. That's why I said must have knowledge. Na'am, man ghalaba alaihi al-amalu fa'abidun awi tarku fazahidun awi nadharu litasrifil haqqi fa'arifun wa kullu sufiyatun wallahu a'lam. Indeed, the devotee, abid, is the one mainly engaged in acts of devotion. Orang yang banyak beramal is abid, yes. Solat, tak mengerti, beratus dan lain-lain. Kan? Ini betul. The ascetic, zahid, is the one mainly concerned with abandoning the world. Yes. This is true. And the Gnostic, Arif, is the one mainly occupied in considering the disposition of the truth, al-haq, yang hanya mencari hakikat, al-haq, bitasrifil haq, ilmu, mengenal Allah. Itu sahaja dia punya kepentingan, dia punya khidmat dia punya pemberian dia. Dia punya segala curahan amal dia. Itu adalah al-arif betul. Nak tak nak, dia kata apa? All are Sufis. Semua tu Sufi. Kan? Ya, wallahu alam. But God knows best. So nak kata, ada orang memang lebih ghalib, lebih banyak portion ibadah dia ambil. Ada orang lebih banyak portion dia dalam ma'rifah, al-arif. Ada orang lebih banyak portion dia dalam zuhud, dia zahid. Semua ni Sufi. Hadirin wal hadrah hafizahullah. Kita dah habis bab 1 daripada qawaid tasawuf. 10 kaedah. Now kita masuk principle nombor 11. Number 11. Qaidatun. Fa'idatu syai'i ma qusida lahu wujuduhu wa afadathu haqiqatuhu fi ibtidaihi aw intihaihi aw fihima. Kata sawfi ilmun qusida li islahil qulub wa ifradiha lillahi amma siwahu. Wa kal fiqhi li islahil amali wa hifdhin nizami wa zuhuril hikmati bil ahkami. Wa kal usuli li tahqiqil maqamati wa bil burhani wa tahliyatil imani bil iqani. Wa katibbi li hifdzil abdani wa kan nahwi li islahil lisani ila ghairi dzalika fafham. Faidatu syai' ma qusida lahu wujuduhu. Everything has its adherents, a purpose, a place and a reality. Semua tu mesti ada tujuan dia. Kenapa ia ada? Mesti ada tujuan dia. Betul? Wafadathu haqiqatu fi ibtidaihi. So ini dia menjadi tempat hakikat tersebut pada permulaan dan perakhiran atau pada tengah-tengah. Kata sawfi ilmun qusida li asli li islahil qulub. Apa maqasid daripada ilmu tasawuf? Ini nama dia maqasid. Jangan guna maqasid ni digunakan untuk apa? Menghalalkan benda yang haram sebagai jargon politik, jargon agama yang politik yang dihias dengan nama agama, jargon maqasidus syariah. This is the facts what happened today. Sorry to say I don't like it. Anak kena cakap anak tak suka. Semua benda maqasidus syariah, maqasidus syariah. Sodak pun semua maqasid. Tahu ke apa itu maqasid? Jadi maqasid itu
tujuan, purpose. Kan? Purpose. That is maqasid. Kita buat sesuatu mesti ada purpose. Satu ilmu tu mesti ada purpose, maqasid. Sufism is suitable for whomsoever has true guidance. Or for a Gnostic who has achieved realization, or for a sincere lover, or for a righteous seeker, or for a doctor. Tak, ni tak betul terjemahan. Nah, Sufism is not suitable. Kata Saufi, saya terjemah bahasa Melayu. Nah, ini lain, tak macam tu. Dia tak kata gitu. Terjemahan dia tak betul. Tak betul. Saya terjemahkan kat sini. Seperti ilmu tasawuf, ilmun qusida li islahil qulub. Seperti tasawuf itu adalah ilmu yang tujuannya adalah untuk membersihkan hati, memperbetul hati, li islahil qulub. Nak betulkan hati koma ni. Diri kita ni ada hati yang kotor, nak bersih kan. Wa ifradiha lillahi amma siwahu, dan kita nak pastikan hati ini hanya melakukan sesuatu untuk Allah sahaja, bukan daripada selain Allah. Kan? Ikhlas. Begitu juga seperti fiqh. Tujuan ilmu fiqh itu apa? Adalah untuk memperbetulkan amalan, supaya amalan itu ikut syarat dan rukun. Wa hizbin nizami wa zuhuril hikmah bil ahkam. Ilmu fiqh juga bertujuan untuk menjaga, iaitu agama ini, nizam agama ini, the structure of this religion. Tengoklah agama yang tidak ada fiqh, habis orang nak ibadah macam mana begitu, tak jelas. Ini termasuk hizbin nizami wa zuhuril hikmati bil ahkam, dan menzahirkan the wisdom of the Islamic law. Apa tujuan ada hukum hakam dan lainnya? Apa tujuan itu? Apa tujuan ini? Inilah nama maqasid syariah. Kita ni disuruh untuk berkahwin. Sebab apa? Supaya menjaga nasab, hizbun nasli. Kita dilarang untuk minum khamar, hizbul akli, jaga akal, dan lain-lain. Hadirin wal hadirah hafizahumullah. Wa kal usuli, dan seperti halnya ilmu usul. Tak ada kat sini, memang tak ada. Wa kal usuli, dan seperti halnya dalam ilmu usul. Usul ni apa? Akidah, usuluddin. Li tahqiqil mu'taqadat bil burhan, untuk mengukuhkan keimanan kita, kepercayaan kita bil burhani, dengan dalil yang jelas. Wa tahliyatil imani bil iqan, dan menghias iman kita dengan keyakinan. Waqat tibbi, seperti halnya juga ilmu perubatan, itu lihifdzil abdan, adalah untuk menjaga badan. Wa kan nahwi, dan seperti halnya ilmu nahwu, li islahil lisan, untuk jaga cara kita ucap bahasa Arab dengan betul. Ra'aitu Zaidan, bukan ra'aitu Zaidun. Ini ila ghairi dhalika, dan selainnya, faham, maka fahamilah perkara ini. Ini tak ada dalam translation. Wallahu a'lam, memang tak ada. Sebelas. Ini pun tak ada. Kaedah nombor 12 dalam kitab Arab pun tak ada.
Nombor ini, kaedah nombor 13 kat sini baru nombor 12. Ajib. Ada corruption sikit. Kaedah nombor 12 tuan-tuan. Okay. Lalu dia kata qaidatun ke-12, al-ilmu bi faidati syai'i wa natijatihi. Ilmu dengan faedah sesuatu dan natijahnya ba'idun ala tuham tahammumi bihi, adalah perkara atau motivasi untuk bersungguh dengannya, wal akhdhi fi talabihi, dan membuatkan dia untuk mencari ilmu tersebut, li ta'alluqin nafsi bima yufiduhu, supaya hati ini boleh lekat dengan apa yang dapat memberi faedah kepadanya. In wafaqaha, sekiranya ia sesuai dengannya, wa illa fa'alal aksi, kalau tidak maka lawannya, sebaliknya. Maka benarlah waqad sahha anna syarafa syai'i bi syarafi muta'alliqi, maka benarlah kemuliaan sesuatu itu adalah dengan kemuliaan the nobleness of something made due to its essence. Betul? Waqad sahha, dan sahlah sesungguhnya mulianya sesuatu dengan mulianya kaitan ilmu tersebut. Contoh dia, kita berbicara ilmu sihir. Ilmu tu ilmu tak baik lah. Sebab sihir tu benda tak baik. Ilmu sihir tu ilmu yang tak baik. Tapi kalau kita belajar ilmu akidah bahas Allah, maka akidah ni ilmu yang sangat baiklah, sebab membahas perkara yang sangat agung, iaitu Allah. Ilmu yang sangat baik, iaitu Allah. Kan? Muta'allaqihi. Lalu dia kata, wala ashrafa min muta'allaqi ilmi tasawuf. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu tasawuf. Tak ada lah. Macam mana? Potong lagi. Tak apalah. Saya tak boleh pakai yang English. Corrupted. Wala ashrafa min muta'allaqi ilmi tasawuf. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu tasawuf. Lianna mabda'u, kerana inti prinsipal dalam ilmu tasawuf adalah khasyatullah, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut, mahabatin, takut, ta'zimun, agungkan Allah. Allati hiya natijatu ma'rifatihi, yang mana rasa takut dengan Allah inilah natijah, the goal of knowing ilmu tasawuf. Kita nak tahu ilmu tasawuf ni supaya kita biar ada rasa takut terhadap Allah. Wa muqaddimatut tibai amri, dan menjadi kunci permulaan untuk mengikut segala perintah Allah. Bila koma dah takut dengan Allah, maka segala perintah Allah koma buat. Jadi orang yang ikut tasawuf ni bukan orang yang malas solat. Orang yang ikut tasawuf ni justru rajin solat, sebab dia takut dengan Allah. Segala perintah Allah dia buat, termasuk solat, termasuk menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu dituntut di dalam agama menjadi perintah Allah. Dan wa ghayatuhu ifradul qalbi lahu. The final destination of Sufism adalah apa? The final destination dia adalah untuk hati ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada lain. Hati ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu berarti orang yang dapat ikhlas buat kerana Allah. Walidzalika qala Al-Junaid radhiyallahu anhu. Oleh sebab ini Imam Junaid radhiyallahu anhu telah berkata, "Lau alimtu anna tahta adimis samai ashrafa min hadzal ilmi alladhi natakallamu fihi ma'a ashabina la sa'aitu ilaihi intaha wa huwa wadihun." Oleh sebab ini Imam Junaid Sayyidut Taifah sendiri berkata, "Lau alimtu, kalaulah aku tahu, anna tahta adimis samai, bahawa sesungguhnya di bawah langit, ashrafa min hadal ilmi, iaitu ada yang lebih mulia daripada ilmi yang sedang kami bicarakan tentangnya bersama sahabat-sahabat kami, murid-murid kami, la sa'aitu ilahi, nescaya aku akan berjalan pada ilmu tersebut." Tapi menunjukkan tak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tasawuf kerana tujuan tadi. Intaha, telah selesai kalam Imam Junaid, wa huwa wadihun. Ini jelas. Apa yang disebutkan ini telah dinukil. Imam Junaid ni dinukil oleh Imam Al-Qushairi di dalam Risalah Qushairiyah, yang mana di dalam bab nama dia Babul Ma'rifati Billah, bab mengenal Allah. Kaedah nombor 13. Maybe ni ada betul. InsyaAllah yang ni betul. Kat sini principle number 12. Kat sini kaedah nombor 13. Syarafu syai'i imma ayyakuna lidhatihi fayatajarradu talabuhu lidhatihi, wa imma ayyakuna limanfa'atihi fayutlabu min haitsu ma yatawassalu minhu ilaiha bihi, wa imma ayyakuna muta'alliqihi fatakunul fa'idatu fi wuslati bi muta'allaqihi. Famin thamma qila ilmun bila amalin wasilatun bila ghayatin, wa amalun bila ilmin jinayatun, wal amalu afdalu min ilmin bihi. Maksudnya apa hadirin wal hadirat? The nobleness of something may be due to its essence. Betul. Sometimes the nobility because of its essence. Kan? So that it is sought only for the sake of its essence. Dia dicari because of nak dapat essence tersebut. Or it may be due to its benefit. Kenapa orang nak? What is this mulia? Because the benefit of it. So that it is sought as a means of reaching that benefit. Supaya apa? Supaya orang tu cari kerana nak mendapatkan apa yang ia dah boleh dapatkan dengan mempelajari ilmu tersebut, benefit tadi. Or it may be due to something connected with it. Kadang-kadang apa yang berkaitan dengan ini. So that the benefit is in seeking the related matter. Orang belajar Nahu, kenapa ilmu Nahu ni penting? Sebab nak belajar bahasa Arab. Kalau tak, macam nak belajar ilmu yang kita kena belajar. Boleh nampak? Contohnya, kita disuruh beriman. Kita disuruh tahu hukum hakam. Itu goal kita. Tapi kita tak dapat kecuali kita belajar fiqh, belajar akidah. Nak belajar akidah macam mana? Kitab akidah, kitab fiqh dalam bahasa Arab. So nak tak nak kena belajar bahasa Arab, kerana bahasa Arab menjadi kunci untuk mendapat fiqh dan tadi akidah. Ini yang dia kata apa, wuslati tadi, ma yatawassalu minhu ilayha bihi, atau fi wuslati bi muta'allaqihi. Jadi nak tak nak, orang yang nak dapat ilmu fiqh dan akidah, nak mengenal Allah, nak beribadah kepada Allah, nak tak nak kenalah belajar bahasa Arab. Itu kemuliaan bahasa Arab bagi kes ni lah. Sekolah pun tak payah belajar bahasa Arab. Tapi ada isu-isu baru yang perlu pada hukum hakam. Tugas saya lah. So orang yang nak ganti saya, dia kenalah belajar bahasa Arab. Sebab saya tak boleh nak tahu hukum hakam tu melainkan bilik daripada kita-kita Arab.
So saya dah ada bahasa Arab, boleh pilih. Orang yang tak ada bahasa Arab, kenalah belajar bahasa Arab untuk ganti tempat saya nanti untuk dia bilik cari jawapan bagi isu yang tidak ada hukum hakamnya. Maksudnya belum diketahui fatwa dia, belum diketahui hukum hakam dia. Isu-isu baru. Ini hadirin wal hadirat. Ini dia kata kemuliaan ilmu itu. Famin thamma qila, as a result of that, it has been said, ilmun bila amalin wasilatun bila ghayatin. Knowledge without action is a means without purpose. Knowledge without action is a means, wasilah, means without purpose. Kita belajar, kita ada ilmu, tapi kita tak ibadah. What's the point? It cannot bring you to heaven. Knowledge itself cannot bring you to heaven. You ada ilmu untuk buat duit, tapi you tak gunakan ilmu you. Macam mana you nak buat duit? Contoh dia. You dah ada ilmu untuk dapat redha Allah, tapi you tak buat ilmu tersebut. Ilmu tersebut suruh kita solat, you malas nak solat. Macam ni nak dapat redha Allah. Imam Ghazali orang gila. Dah tahu tak nak buat, dia orang gila. Contoh dia apa? Dia tahu dia ambil jalan ni dia selamat, dia ambil jalan ni dia tak selamat, dia akan mati. Dia ambil jalan ni, kenapa? Dia tak amalkan ilmu dia. Dah tahu, kenapa kau pilih jalan ni? Suka hati aku lah. Tak apalah, suka hati kau lah mati. Suka hati kau lah tak selamat. Ni dia ada riwayat hadrat hafizakumullah. Ni disebutkan al-ilmun bila amalin wasilatun bila ghain, wa amalun bila ilmin jinayatun. Dia kata, an action without knowledge is an offense. You buat tapi tak ada ilmu, jenayah. Bahasa Imam Ghazali, al-ilmu bila amalin julunun. Ilmu tanpa amal ni gila, madness, kegilaan. Wal amalu bila ilmi la yakun. Amal tanpa ilmu tak sah. Amal tanpa ilmu tak sah. Tak tahu ilmu solat, pakai solat je. Tak apa, Allah tahu hati saya macam mana. Allah tahu hati kau pemalas. Orang yang tadi saya kata tu, Allah pun tahu hati kau ni yang dah tahu salah kiblat, tak nak solat balik, pemalas. Betul tak? Nak buat macam mana? Dah kabur tak nak dengar. Ni kena ada ilmu. Amal ni kena ada ilmu. Amal tanpa ilmu susah. You must have knowledge. Wal amalu afdalu min ilmin bihi. Ini tak ada pula. The action, action is lebih afdal daripada mengetahuinya. You tahu solat boleh buat you masuk syurga, tapi you tak solat. Ini lagi teruk daripada orang yang tak tahu solat ni boleh masuk syurga tapi dia solat. Kan? Betul tak? Ilmin bihi. Atau dia tahulah solat ni boleh masuk syurga, dia tak solat. Dengan orang tahu kalau solat ni boleh masuk syurga, dia pun solat. Lebih bagus solat. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini tujuan kenapa kita perlu kepada ilmu. Wal ilmu bihi ta'ala afdalul ulum li'annahu ajallul ma'lumin. The intelligence is the best way to know him. No, dia tak cakap ni. Tak betul. Dia tak cakap ni. Wal ilmu bihi ta'ala afdalul ulum.
knowledge, ilmu yang dengannya dapat mengenal Allah adalah ilmu yang paling afdal. Itu terjemahan yang betul. Aduh, parah. Tak, the right translation is ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah adalah seafdal-afdalnya ilmu. Li'annahu ajalu ma'lumin. Kerana dia adalah ilmu berkaitan maklum yang paling mulia. Maklum ni yang kita ketahui. Yang kita tahu apa? Allah. Allah ni yang paling mulia. So dia paling ajal dan maklum. Itu maksud dia. Wa ilmun yuradu lidzatihi afdalu. Dan ilmu yang dikehendaki dengan ilmu tersebut, dan ilmu yang dikehendaki untuk zatnya, wa ilmun yuradu li dzatihi afdalu li kauni khasiyatihi fi dzatihi ka ilmil haibati wal unsi wal nahwi dzalika wa nahu dzalika min al halati syarifah kal khaufi wal raja wal qabd wal fana wa ghairu dzalik wal muradu bi ilmi ma dzukira al malakatu wa huwa ayyasira dzalika kaifa tasabidatan. Okey, dah masuk, dah faham dah. Ilmu yang dikehendaki dengannya, iaitu kita nak ilmu yang dapat mengenal Allah tadi. Tapi ilmu itu adalah membahas Allah itu sendiri. Afdalu, dia lebih afdal li kauni khasiyatihi fi dzatihi. Kerana dengan mengetahui ilmu itu, dia akan mendapat keistimewaan pada zat Allah SWT. Maksudnya apa? Menyebabkan kita ini kenal Allah. Akhirnya kita tahu kita adalah makhluk. Akhirnya kita mengagungkan Allah. Kita takut dengan Allah. Kita ada rasa tawaduk. Kita ada rasa susah. Kita ada rasa macam-macam. Ka'ilmi haibati wal unsi wa nahwi dzalika. Dia adalah seperti ilmu haibah, uns dan sesama. Faman lam tadhhar natijatu ilmihi fi amalihi fa ilmuhu alaihi la lahu wa rubbama syahida bi khurujihi minhu in kana ilmuhu masyrutan bi amalihi walau fi babi kamadihi fafham wa ta'ammal dzalika. Barang siapa yang tidak zahir natijah ilmu dia dalam amalan dia, dia dah tahu ilmu berkenaan Allah, tasawuf tadi. Dia dah belajar tasawuf, tapi tak wujud tasawuf di dalam amalannya. Maka ilmu dia itu menjadi ancaman bagi dia. Not for him, bukan untuk dia. Ini ada kat bawah ni. Accordingly, he whose actions do not reflect his knowledge, then his knowledge acts against him. Ilmu tu akan menjadi hujjah atas dia di akhirat. Ilmu tu akan menghukum dia di akhirat nanti. Bukan dapat membantu dia. Laisa lahu. Terbalik. La lahu. Wa rubbama syahida bi khurujihi minhu in kana ilmuhu masyrutan bi amalihi walau fi babi kamalihi fafham wa ta'ammal zalika. And sometimes this testify to knowledge having left him if his knowledge had been conditioned by his action, if only by way of perfecting his knowledge. So understand this and reflect upon him. Diri wal hadra hafizahullah. Lalu kaedah yang ke-14. Ini kaedah yang terakhir. Okey. Iaitu apa? Likulli syai'in ahlun wa wajhun wa mahalun wa haqiqatun. Ini tak betul, tak macam ni, lain ni. Bagi setiap sesuatu itu ada ahlun, keahlian, wajhun, gambaran,
mahallun tempat, hakikatun dan realiti sesuatu. Mesti ada. Orang dia kena ada, bentuk dia kena ada, tempat dia kena ada, realiti dia kena ada. Wa ahliyatu tasawuf bi tawajjuhi sadiqin. Keahlian dalam ilmu tasawuf adalah bagi yang memiliki niat yang benar. Jadi orang yang ada niat ikhlas yang benar ini baru dalam keadaan benar, baru dapat ilmu tasawuf. Au arifin muhaqqiqin, atau orang yang arif billah, yang muhaqqiqin, yang benar, yang kukuh. Au muhibbin musaddiqin, atau orang yang mencintai dan benar di dalam mencintainya tadi. Au talibin munsifin, atau penuntut yang insaf, yang adil. Au alimin tufiduhu al-haqaiqu, atau orang yang alim yang hakikat ilmu tersebut memberi faedah kepadanya. Au faqihin tufiduhu al-ittisa'at, atau faqih yang ittisa'at, iaitu keluasan ilmu dia dapat memberi faedah kepadanya. La mutahamilin bil jahli mustadhirin bid'awah, bukan orang yang menanggung kejahilan dan menzahirkan sesuatu hanya dengan dakwa-dakwi. Au mujasifin fin nadhari, atau berlebihan dalam berfikir tapi tak beramal. Au amiyin ghabiyin, atau orang yang jahil, awam, yang tidak ada ilmu. Au talibin mu'ridin, atau penuntut ilmu yang beralih daripada jalan yang sebenar. Au musammimin ala taqlidi akabiri man urifa fil jumlati, atau yang orang yang hanya bertaklid kepada pembesar, akabiri man urifa fi jumlati wallahu a'lam, orang yang hanya bertaklid pada ulama-ulama yang pembesar sahaja. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi kita kena dalam kaedah yang ke-14 ni, dia nak bagi tahu kita di dalam ilmu tasawuf ini kita kena ada tadi orang yang memiliki niat yang ikhlas, orang yang betul-betul mengetahui, arif billah, muhaqqiq, orang yang betul-betul cinta dengan agama, orang yang betul-betul cari nak isi hati dia dengan spirituality, niat yang betul, orang yang alim, yang mengetahui tasawuf itu menyebabkan dia menjadi orang lebih baik, berfaedah bagi dia, bukan tahu ilmu tasawuf tambah jadi orang yang tak baik. Ini keluasan ilmu yang dapat membantu seorang yang faqih, bukan hanya dengan pakai pakaian tasawuf dengan dakwah-dakwi, menzahirkan saya orang tasawuf, buktinya saya pakai sorban, bukan. Atau yang over, lebih banyak teori, suka dengan wahdatil wujud lah, martabat 7, tapi tak amal. Apa tujuan dia nak tahu? Ibnu Arabi apa dia tahu? Dan lain-lain. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ni. Okey? InsyaAllah kita iktifak sekadar ini. Kita sambung lagi kaedah ke-15 pada minggu, pada akhir bulan ni. November. Okey. November insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Pegang. Habis.